Pernah tak korang ada office mate, sembang kencang, idea banyak, buatnya langsung tak? Ada tak? Okey, kenapa benda ni berlaku? So, selalunya orang yang banyak bagi idea sembang kencang semua ni, kalau dalam buku komunikasi warna, dia ajar color brain, orang tu mungkin green brain. So, green brain ni perangai dia, kelebihan dia adalah Allah bagi otak dia sangat kreatif idea dia. Dalam meeting, satu je idea, pump, idea banyak. Satu idea kecil, idea banyak, dia boleh macam mencambah-cambahkan idea. So, dia pump sini, kita buat tu dan sebagainya kan. Tapi kita yang dengar ni macam, logik ke tak idea ni? Boleh buat ke tak? Feasible ke tak? Sebab green brain dia pandai keluar idea dulu, nak tapis tu benda kemudian. So, kalaulah korang seorang yang green brain, korang kena pandai tapiskan idea tersebut. Okay? Tapi kalau kawan korang adalah green brain, jangan kutuk dia lah. Sebaliknya, bantu dia. Sebab green brain ni nak tapis idea ni, dia tak berapa pandai otak dia. So, kita ni yang mungkin bukan green brain, mungkin kita bantu dia dengan tolong dia tapis idea dengan bertanya soalan. Ataupun kita boleh tengok balik, kalau dia adalah orang yang pandai buat idea tapi mungkin dia orang pelaksanaan kurang, mungkin kita tengok diri kita, aku idea tak banyak tapi skill pelaksanaan aku bagus. Apa kata kita tag team? Sebab di dalam tempat kerja perempuan, kita kena cari tag team kita. Sebab buat seorang-seorang susah, tapi kita sama-sama membantu kawan-kawan kita. Allah bagi dia kelebihan dia satu ni, Allah bagi kita kelebihan satu benda ni, so kita kerjasama, insya-Allah lagi sinergi, lagi impactful daripada kita kerja seorang-seorang. Kalau ada kawan sekerja kita yang macam ni, bantu dia, jangan palau dia. So, dah tahu tak apa nak buat dengan orang-orang yang kaki sembang ini? So, kalau ada, tolong komen kat bawah. Dan macam biasa, nama saya Firdaus Johari, Coach Kreativiti anda. Fikir-fikirkan.